Hai, Shalom. Selamat datang ke Legacy.tv Podcast bersama dengan saya, Richard Angelus, dalam siri pengajian Alkitab kita melalui Kitab Mazmur. Nah, dalam episod kali ini kita akan mengkaji daripada Mazmur bab ke-24. Nah, seperti biasa, mari kita lihat konteks ataupun latar belakang Mazmur ini. Nah, apabila kita perhatikan dua Mazmur yang sebelumnya, saya memberi tajuk dalam Mazmur bab ke-22, saya memberi tajuk sebagai The Suffering Servant, iaitu hamba yang menderita. Di dalam Mazmur bab ke-23 saya beri tajuk sebagai The Shepherd Redeemer, iaitu gembala yang menyelamatkan ataupun gembala yang menebuskan. Dan juga dalam Mazmur bab ke-24 ini saya ringkaskannya sebagai The Glorious King, iaitu raja yang mulia ataupun raja kemuliaan. Dan daripada sini kita boleh melihat kesinambungan ataupun kaitan di antara satu sama lain. Mazmur bab ke-22 menyatakan tentang The Suffering Servant, Mazmur bab ke-23 menyatakan The Shepherd Redeemer, dan Mazmur bab ke-24 yang menyatakan The Glorious King. Dan ini sangat penting sebagai kita yang percaya kepada Yesus Mesias. Yesus menggenapi ketiga-tiga Mazmur ini. Yesus datang sebagai hamba yang menderita, Yesus juga datang sebagai gembala yang menebuskan, dan juga Yesus ialah raja kemuliaan ataupun raja yang mulia. Oleh itu kita melihat kesinambungan ini sebagai sesuatu yang sangat signifikan bagi kita umat Yesus Kristus yang percaya kepada Yesus. Dan bagi beberapa komentari-komentari yang popular, mereka meringkaskannya sebagai bab ke-22 The Cross, iaitu salib, bab ke-23 sebagai The Crook, iaitu hujung lengkung tongkat gembala, dan juga bab ke-24 ini sebagai The Crown, iaitu mahkota. Dan ini juga ringkasan yang sangat signifikan bagi kita sebagai umat Kristian melihat Yesus di dalam Mazmur bab ke-22, Mazmur bab ke-23 dan juga Mazmur bab ke-24. Melihat Yesus sebagai hamba, melihat Yesus sebagai gembala, melihat Yesus sebagai raja. The cross, the crook, and the crown. So Mazmur bab ke-24 ini ialah sesuatu yang sangat besar dan juga sangat signifikan bagi kita sebagai umat Yesus Kristus. Nah, mari kita lihat ianya berdasarkan konteks petikan ataupun bab ini. Dan pengarangnya dikatakan ini adalah Mazmur Daud. Saya menggunakan AVB, Alkitab versi Borneo, dan dikatakan ini ialah Mazmur Daud. Dan ini sebenarnya ialah bukan sebahagian daripada firman Tuhan, tapi ini ialah apabila Mazmur itu dikompil dan ianya ianya digolongkan sebagai Mazmur Daud. Nah, apabila kita rujuk dalam ayat yang ketiga, ada rujukan tentang siapakah yang boleh berdiri di tempat sucinya. Nah, tempat sucinya, ayat yang ketiga, itu biasanya merujuk kepada bait suci. Dan bait suci ianya dibina oleh Raja Salomo, iaitu anak Daud. Bait suci ianya dibina selepas kemangkatan Daud. Jadi besar kemungkinan Mazmur bab ke-24 ini bukan dikarang oleh Daud. Nah, kalau tempat suci itu biasanya merujuk kepada bait suci, maka ini Daud sudah mangkat apabila bait suci siap didirikan. Jadi besar kemungkinan ianya bukan dikarang oleh Daud. Tetapi ianya juga boleh merujuk kepada kemah suci, sebab tempat suci boleh juga merujuk kepada kemah suci, dan pada ketika itu Daud ada ataupun Daud masih lagi hidup. Dan jadi saya tak berapa pasti sama ada Mazmur ini ialah dikarang oleh Daud ataupun ianya bukan dikarang oleh Daud tapi didedikasikan kepada Daud. Walaupun kita boleh melihat sebenarnya latar belakang Daud juga kita boleh pinpoint, tapi walaupun ianya tidak begitu jelas di manakah kehidupan Daud apabila dia menulis Mazmur ini, kalau dia yang menulisnya, dan kemungkinan latar belakang ialah dalam 2 Samuel bab yang ke-6, itulah tentang bagaimana Daud membawa semula tabut Tuhan ataupun tabut perjanjian kembali semula ke kemah Tuhan ataupun ke Jerusalem. Dan itu mungkin latar belakangnya dalam 2 Samuel bab yang ke-6. Dan ada 3 kegunaan utama untuk Mazmur ini. Pertama, Mazmur ini digunakan sebagai liturgi untuk masuk ke kota Yerusalem, menuju ke bait suci ataupun kemah suci selepas umat Israel kembali daripada peperangan. Dan ini adalah sebenarnya konteks yang sangat menarik, dan di akhirnya nanti saya akan kembali balik kepada poin ini sebagai liturgi masuk ke kota Yerusalem, menuju ke bait suci selepas mereka kembali menang daripada peperangan. Ataupun ianya boleh digunakan semasa pergi berperang juga. Dan nanti saya bagi beberapa contoh di mana tabut perjanjian Tuhan, tabut perjanjian Yahweh, iaitu tabut Allah, itu dibawa oleh para imam dan di hadapan
para imam akan berada di hadapan, bawa tabut perjanjian Tuhan ini, dan para tentera Israel berada di belakang. Dan ada contoh tentang semasa mereka pergi berperang. Ada dua contoh. Contoh yang pertama ialah kalau kamu masih ingat lagi dalam Joshua bab yang ke-6. Joshua bab yang ke-6 itu menerangkan tentang bagaimana umat Israel di bawah pimpinan Joshua pergi berperang menentang Jericho. Sebenarnya mereka tak melawan pun Jericho sebenarnya. Mereka mengelilingi kota Jericho sebanyak 6 kali dengan tabut perjanjian Tuhan itu di hadapan, dengan para imam di hadapan. Setiap hari 6 kali mereka mengelilingi, satu hari satu kali mereka mengelilingi kota Jericho, dan hari yang ketujuh mereka akan mengelilingi kota Jericho 7 kali, dan selepas itu mereka menjerit-jerit dan juga mereka meniupkan sangkakala dan kota Jericho itu runtuh. Itu kamu boleh baca dalam Joshua bab yang ke-6, dan di sana kita boleh memperhatikan bagaimana tabut perjanjian Tuhan itu dibawa di hadapan oleh para imam dan diikuti para tentera di belakang mereka. Dan yang kedua ialah kalau kamu masih ingat juga dalam 1 Samuel bab yang ke-4, ini adalah peperangan menentang orang Palestin, di mana umat Israel mereka berfikir bahawa apabila mereka bawa tabut perjanjian Tuhan di hadapan, mereka boleh menang menewaskan orang Palestin. Tapi sebenarnya tidak. Mereka meletakkan iman mereka kepada objek dan bukan kepada Tuhan. Oleh itu tabut perjanjian itu dirampas, hanya dikembalikan semula kepada orang Israel dalam 1 Samuel bab yang ke-6. Dan ini dua contoh yang saya boleh fikirkan di mana tabut perjanjian itu dibawa di hadapan untuk pergi berperang. Dan mungkinkah ini liturgi yang digunakan Mazmur bab ke-24 ini apabila mereka pergi berperang. Tapi ianya lebih-lebih lagi berdasarkan konteks Mazmur bab yang ke-24 ini, lebih-lebih lagi apabila mereka kembali semula membawa tabut perjanjian Tuhan menuju ke bait suci, masuk ke kota Yerusalem. Dan ianya sangat sesuailah dengan konteks yang kita akan perhatikan nanti. Kegunaan yang kedua, ianya sebagai mazmur ziarah, iaitu orang yang pergi pilgrimage, iaitu menziarah ke kota suci. Dikatakan mereka akan ayat ketiga dikatakan naik ke bukit Yahweh, dan itu merujuk kepada Zion ataupun merujuk kepada Yerusalem. Naik itu kerana Yerusalem ataupun Zion itu bukit yang berada di tempat yang atas. Jadi mereka sering kali naik ke atas bukit. Jadi itu juga besar kemungkinan mazmur bab yang ke-24 ini digunakan sebagai mazmur ziarah apabila mereka naik ke atas bukit, naik ke Yerusalem. Mereka menyanyikan mazmur ini ataupun mereka juga merenungkannya sebagai persiapan diri, for them to be ready, untuk menyediakan hati dan diri mereka untuk naik ke bukit Tuhan, iaitu Zion ataupun Yerusalem. Itu kegunaan yang kedua. Dan last but not least, kegunaan yang ketiga, pada masa moden sekarang, mazmur bab yang ke-24 ini dinyanyikan setiap hari pertama, iaitu hari Ahad, pada musim-musim perayaan, dan juga ketika Taurat itu dikembalikan ke dalam replika tabut. Itu sebagai apabila Taurat itu dikembalikan ke dalam tabut ataupun replika tabut, ianya sebagai simbolik tabut itu diletakkan di dalam ruang maha suci di bait suci, dan ianya seolah-olah the return of tabut perjanjian Tuhan ke bait suci. Dan itulah yang menjadi simbolik apabila mereka meletakkan Taurat di dalam replika tabut semula. Nah, itu 3 kegunaan utama. Pertama, untuk sebagai liturgi, masuk ke kota Yerusalem, most probably that is selepas mereka kembali menang daripada peperangan ataupun semasa mereka pergi berperang. Dan kedua, sebagai mazmur ziarah apabila mereka naik ke bukit Tuhan, ke Yerusalem. Dan yang ketiga, dinyanyikan pada setiap hari pertama pada musim-musim perayaan, lebih-lebih lagi apabila Taurat Tuhan itu dikembalikan ke dalam replika tabut. Nah, itu kegunaan mazmur bab yang ke-24. I think ianya menarik. Okay. Dan mari kita lihat dari segi gaya bahasa. Disebabkan mazmur ialah lyrical poetry, sangat penting untuk kita melihat gaya bahasa. Ada banyak gaya bahasa yang digunakan. Ada 3 yang saya ingin kongsikan kepada kita. Pertama iaitu parallelisme. Ayat yang pertama dikatakan, bumi ini milik Yahweh dengan segala yang di dalamnya, dunia dan semua penghuninya. Nah, paralelisme ialah menggunakan 2 ayat yang berbeza tapi membawa maksud yang sama, tetapi apabila ianya diulang, ianya lebih mendalam lagi. Apabila dikatakan tentang bumi, ianya dibandingkan dengan dunia. Dikatakan segala yang di dalamnya dibandingkan dengan semua penghuninya. Ini ayat yang pertama ialah paralelisme untuk menunjukkan bahawa segala-galanya ialah milik Yahweh. Dan gaya bahasa yang kedua ialah
ialah soalan retorik. Soalan retorik ini bermaksud soalan yang tidak memerlukan jawapan. Sebab di dalam soalan itu sendiri ada jawapannya. Contohnya ayat yang ketiga, ayat ke-8 dan juga ayat yang ke-10. Saya bacakan ayat ketiga. Siapa yang boleh naik ke bukit Yahweh? Siapa yang boleh berdiri di tempat sucinya? Dan kemudian ayat keempat memberi penjelasan. Oleh itu soalan retorik ialah bukan soalan yang bertanya soalan supaya kita yang jawab, tapi mereka tanya soalan, mereka sendiri yang jawab. Dan itu ialah gaya bahasa yang digunakan. Last but not least ialah personifikasi, iaitu menggunakan objek yang tidak hidup seolah-olah ianya hidup. Contohnya ayat yang ke-7 dikatakan tentang angkatlah kepalamu wahai pintu gerbang, terangkatlah kamu pintu yang kekal. Dan di sini kita tahu pintu gerbang tidak ada kepala, tapi apakah yang dimaksudkan dengan angkatlah kepalamu? Ianya merujuk kepada sukacita apabila raja masuk melalui gerbang itu, angkatlah kepalamu. Dan itulah personifikasi. Bermaksud objek itu ialah objek yang tidak hidup, tapi ianya diberi gambaran seolah-olah ianya hidup. That is gaya bahasa. Paralelisme, soalan retorik dan juga personifikasi. Dan mari kita lihat pembahagian. Saya bagikan petikan firman ini kepada 3 bahagian. Ayat pertama hingga ayat kedua, iaitu Yahweh Sang Pencipta. Ayat ketiga hingga ayat ke-6, penyembah yang benar. Ayat ke-7 hingga ayat ke-10, Yahweh Raja Kemuliaan. Nah, itu ialah konteks ataupun latar belakang Mazmur ini. Nah, mari saya bacakan. Saya bacakan melalui AVB, Alkitab versi Borneo, Mazmur bab ke-24. Bumi ini milik Yahweh dengan segala yang di dalamnya, dunia dan semua penghuninya, kerana Dia telah mengasaskannya di atas lautan dan menegakkannya di atas perairan. Siapa yang boleh naik ke bukit Yahweh? Siapa yang boleh berdiri di tempat sucinya? Manusia yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak mempersembahkan jiwanya kepada berhala atau bersumpah palsu. Dia akan diberkati Yahweh dan menerima kebenaran daripada Allah penyelamatnya. Inilah keturunan yang mencari Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Selah. Angkatlah kepalamu, wahai pintu gerbang, dan terangkatlah kamu pintu yang kekal. Raja kemuliaan akan berangkat masuk. Siapakah Raja kemuliaan ini? Yahweh yang gagah perkasa, Yahweh yang perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, wahai pintu gerbang, angkatlah kamu pintu yang kekal. Raja kemuliaan akan berangkat masuk. Siapakah Raja kemuliaan ini? Yahweh alam semesta, Dialah Raja kemuliaan. Sila. Nah, mari kita lihat bahagian yang pertama. Saya namakan bahagian ini sebagai Yahweh Sang Pencipta daripada ayat pertama hingga ayat yang kedua. Nah, mari saya bacakan sekali lagi. Bumi ini milik Yahweh dengan segala yang di dalamnya, dunia dan semua penghuninya, kerana Dia telah mengasaskannya di atas lautan dan menegakkannya di atas perairan. Nah, ayat pertama dengan ayat kedua ini ianya nampak simple, tapi sebenarnya ianya ada maksud yang sangat-sangat mendalam. Lebih-lebih bahagian yang ketiga saya akan kongsikan nanti. Nah, ini logik. Kenapa persoalan dia? Kenapa pemazmur dia bermula dengan melihat Yahweh sebagai pencipta? Kenapa dia mahu terangkan dahulu bahawa Yahweh ialah the creator sebagai pencipta? Dan ini logik yang saya dapat fikirkan. Pertama, satu-satunya. Satu, iaitu Yahweh, iaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, iaitu Yahweh bangsa Israel, Tuhan bangsa Israel. Dia ialah juga Yahweh segala bangsa, Tuhan atas alam semesta. Dan itu dia punya logik. Kenapa dia mahu menyatakan bahawa Yahweh inilah the creator, sang pencipta. Kerana untuk menyatakan bahawa Tuhan Allah Israel, Yahweh itu bukan hanya Tuhan bangsa Israel, tetapi Dia juga Tuhan yang mencipta segala-galanya. Dia ialah pencipta, the creator, not just the God or Yahweh of Israel. Dan ini memberi maksud yang lebih besar lagi apabila kita baca contohnya dalam kitab Amos. Kamu akan mendapati bagaimana Tuhan akan menghakimi umatnya sendiri, umat Israel, dan Dia juga akan menghakimi bangsa-bangsa lain. Dan ini menunjukkan bahawa Yahweh ialah Tuhan bangsa Israel, tapi Dia juga Tuhan
atas segala bangsa ataupun segala alam semesta. Itu pentingnya ayat pertama hingga ayat kedua ini. Dan kalau kita rujuk lagi dalam Mazmur bab ke-22, ayat ke-27 dan ayat yang ke-24, dan ini sekali lagi menerangkan Yahweh itu kan Tuhan Allah Israel, tetapi dia juga Tuhan segala bangsa. Dikatakan setiap pelosok dunia akan ingat dan berpaling kepada Yahweh, dan semua kaum bangsa akan menyembahmu kerana kerajaan milik Yahweh dan dia memerintah segala bangsa. Dan itu menunjukkan bahawa Yahweh bukan hanya Tuhan bangsa Israel, tetapi juga Tuhan segala bangsa, malah Tuhan alam semesta. Dan itu dikuatkan lagi apabila kita rujuk dalam ayat yang ke-10. Siapakah Raja kemuliaan ini? Yahweh alam semesta, dialah Raja kemuliaan. Jadi Tuhan Yahweh ialah Sang Pencipta. Nah, ada 3 pemerhatian yang saya perhatikan daripada ayat pertama dengan ayat kedua ini. Yang pertama, bahawa Yahweh ialah pemilik segalanya. Dan ini saya rasakan sangat-sangat jelas. Dikatakan tentang bumi dengan segala yang di dalamnya, malah dunia ianya diciptakan melalui firman-Nya. Ini kita boleh lihat dalam Kejadian bab yang pertama, thus says the Lord, ataupun Allah berfirman. Dikatakan berfirmanlah Allah. Dan dalam Yohanes bab yang pertama kita tahu bahawa pada mulanya firman. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Now, itu menunjukkan bahawa segala yang milik Tuhan ini diciptakan melalui firman-Nya. Dan ini sesuatu menarik juga. Dia juga, walaupun begitu, Tuhan ialah pemilik segalanya. Kita sudah belajar dalam Mazmur bab yang ke-8, di mana dia akan mengurniakan semuanya kepada umat pilihannya, kepada manusia. Tuhan akan mengurniakan semua ciptaannya kepada manusia. Itu kita rujuk dalam Mazmur bab yang ke-8. Dan kalau kita rujuk dalam Markus bab yang ke-5, ayat yang Matius bab yang ke-5, ayat yang ke-5 menyatakan bahawa diberkatilah mereka yang lemah lembut, kerana mereka akan mewarisi bumi ini. Jadi ya, segalanya, bumi dan dunia, segala di dalamnya itu milik Tuhan. Dan ianya diciptakan melalui firman-Nya saja. Hanya berfirman dan segalanya ada. Dan Tuhan akan mengurniakan segalanya kepada umat-Nya. Itu dinyatakan dalam Mazmur bab yang ke-8 dan juga Matius bab yang ke-5 ayat ke-5. Manusia akan mewarisi bumi ini, dan itu sepatutnya milik yang dikurniakan oleh Tuhan kepada kita. Tapi ini merujuk kepada orang yang percaya kepada Yesus Mesias. Dan yang kedua, bukan hanya Yahweh pemilik segalanya, malah Yahweh pemilik semua manusia. Dan itu memang jelas juga dengan poin yang pertama tadi, tapi I want to zero in to manusia. Dan dikatakan dan semua penghuninya. Dan apabila kita perhatikan tentang segala ciptaan Tuhan, ianya diciptakan melalui firman-Nya. Tetapi manusia special. Manusia itu diciptakan secara pribadi, yaitu dengan sentuhan Tuhan. Kalau kamu baca dalam Kejadian bab yang kedua ayat yang ke-7, saya bacakan, ketika itulah Yahweh Allah membentuk manusia daripada debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, lalu manusia menjadi makhluk yang hidup. Nah, ayat yang dikatakan Yahweh Allah membentuk manusia itu menunjukkan bahawa Tuhan sentuhan dengan menyentuh, dengan membentuk untuk mencipta manusia. Berbeza dengan bagaimana Tuhan mencipta langit dan bumi. Tuhan berfirman. Tapi kali ini untuk manusia, Tuhan mencipta melalui sentuhannya. It's a personal touch. Dan juga kita diciptakan menurut gambarannya dalam Kejadian bab yang pertama ayat ke-26 dan hingga ayat ke-27. Dan kita diciptakan dijadikan rendah sedikit daripada yang abadi, ataupun Elohim dijadikan rendah sedikit daripada yang abadi, ataupun Elohim dalam Mazmur bab yang ke-8 ayat yang ke-5. Dan kalau kita rujuk Septuagint, lebih rendah sedikit daripada malaikat. Dipendekkan cerita, manusia itu dicipta dengan sangat unik secara pribadi dan juga melalui sentuhan Tuhan. Jadi oleh itu manusia ini milik Tuhan. Semua penghuni bumi, dunia itu milik Tuhan. Jadi pemerhatian pertama, Yahweh pemilik segalanya dan Yahweh pemilik semua manusia. Dan yang ketiga, Yahweh ialah Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Nah, ini
sesuatu yang menarik. Nah, ini apabila kamu baca dalam Ulangan bab yang ke-10 ayat yang ke-17. Ulangan bab yang ke-10 ayat ke-17 dikatakan tentang Yahweh. Yahweh ialah Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Bermaksud dia ialah yang paling atas, yang maha tinggi. Dan ini tidak bermaksud ada Tuhan-Tuhan lain yang pencipta-pencipta yang lain, tidak. Hanya Yahweh saja yang menciptakan segala-galanya. Tetapi ada juga yang spiritual being yang dipanggil sebagai Allah ataupun Tuhan, Elohim. But Yahweh is high above all and He's the only creator, bukan mereka yang lain. Dan dikatakan dia mengasaskannya ataupun menegakkannya di atas permukaan laut, di atas lautan ataupun di perairan. Nah, menegakkan ataupun mengasaskannya di bumi ataupun di tanah ataupun di daratan. Nah, ini mungkin merujuk kepada yang pertama. Kalau kamu rujuk dalam Kejadian bab yang pertama, ayat pertama hingga ayat ke-13, di sana kamu akan mendapati bahawa air sudah prawujud. Air sudah ada. Nah, mari saya just bacakan. Dikatakan ayat yang kedua. Ayat pertama hingga kedua. Pada permulaannya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi tidak berbentuk dan kosong, kegelapan menyelubungi permukaan samudra dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah. Kemudian Tuhan mencipta melalui firman-Nya, iaitu ex nihilo, created out of nothing. Tetapi di sini sudah diberitahu bahawa ada permukaan air, iaitu air sudah ada prawujud. Dan apabila kita baca dalam Kejadian bab yang pertama ini, kita mendapati bahawa air sudah wujud, bumi dan tanah ataupun daratan itu ialah permukaan dasar air yang sudah kering. Apabila air dikumpulkan kepada satu bahagian, ianya dipanggil sebagai lautan. Dan yang kering itu dipanggil sebagai bumi ataupun tanah ataupun daratan. Dan kalau kamu baca dalam Mazmur bab ke-136 ayat yang ke-6. Mazmur 136 ayat yang ke-6, dikatakan dia yang membentangkan bumi di atas perairan. Bermaksud bumi yang dalam Kejadian bab yang pertama memang sudah ada. Bermaksud memang bumi juga ciptaan Tuhan, air juga ciptaan Tuhan. Tapi dalam Kejadian bab yang pertama dan seterusnya, ianya bukan menyatakan daripada zero creation. Ianya sudah ada. Air sudah ada, bumi sudah ada. Tetapi apabila permukaan air itu dikumpulkan di satu bahagian, ianya menjadi lautan ataupun sungai ataupun apapun yang kering itu menjadi daratan. Sebab itu Alkitab menyatakan dia yang membentangkan bumi di atas perairan. Dia telah mengasaskannya di atas lautan dan menegakkannya di atas perairan. Nah, kenapa saya simpulkannya sebagai Tuhan ialah Yahweh, ialah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan? Sebab kalau kita lihat kemungkinan yang kedua, ianya merujuk kepada satu understanding. Menurut Ane ialah ancient Near Eastern, iaitu kepercayaan Timur Tengah pada ketika itu, lautan itu bersamaan dengan perairan dan perairan itu dianggap sebagai chaos. Water or sea is chaos. Now, chaos ini merujuk kepada sesuatu yang out of order, dan chaos boleh dilihat sebagai entiti, sesuatu entiti dikaitkan dengan entiti jahat ataupun entiti kegelapan. Nah, seolah-olah apabila Tuhan menjadikan dia telah mengasaskan bumi ataupun daratan di atas lautan dan menegakkannya di atas perairan, ianya seolah-olah memberi gambaran bahawa Tuhan telah melakukan sesuatu. There is a spiritual battle terjadi. Lautan chaos, perairan chaos, itu dijadikan order dan ada bumi ataupun ada permukaan bumi, daratan, dan ini memberi gambaran kepada kita bahawa apabila Tuhan menciptakan dalam Kejadian bab yang pertama, ianya bukan hanya tentang menciptakan apa yang dinyatakan dalam Kejadian bab yang pertama, tetapi ianya juga menyatakan bahawa Tuhan itu berkuasa ke atas entiti-entiti, berkuasa ke atas chaos. Nah, kalau kita rujuk dalam Mazmur bab yang ke-74, mari saya bacakan. Mazmur bab ke-74 ayat ke-13 hingga ayat ke-15, dikatakan begini. Mazmur bab ke-74 ayat ke-13 hingga ayat ke-15. Nah, saya ulang kerana mungkin ada yang mendengar melalui podcast. Saya ada juga record dalam YouTube. Okey. Legacy.tv YouTube. Okey. Mazmur bab ke-74 ayat ke-13 hingga ayat ke-15 berkata begini. Engkau, merujuk kepada Yahweh, engkau telah membelah laut dengan kekuatanmu, engkau telah meremukkan kepala ular-ular laut di perairan, engkau telah meremukkan kepala-kepala Levitan ataupun Leviathan,
dan memberikan sebagai makanan kepada orang yang tinggal di gurun. Engkau telah membukakan pancuran dan banjir, engkau telah mengeringkan sungai-sungai besar. Dan ada beberapa lagi petikan dalam kitab Mazmur merujuk bagaimana Tuhan menjadikan chaos itu sebagai order. Dalam Kejadian bab yang pertama, order is happening. Tuhan menjadikan segala yang chaos itu ada siang, ada malam. Tuhan menjadikan masa yang chaos, Tuhan jadikan matahari, bulan dan juga bintang-bintang. So chaos become order. Itu disebabkan Tuhan ialah Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Yang dikaitkan dengan entiti kejahatan, kegelapan, itu seolah-olah Tuhan menentang chaos ataupun sea monster. Leviathan ataupun Leviathan ini, adakah ianya merujuk kepada iblis? Kita tak pasti. Walaupun apabila Tuhan menjadikan chaos, perairan ataupun lautan, dijadikannya darat, dijadikannya order, ianya juga menunjukkan bahawa betapa Tuhan itu berkuasa ke atas spiritual being, berkuasa ke atas roh-roh kegelapan, juga entiti-entiti jahat ataupun chaos. God bring order. Dan ini 3 pemerhatian yang penting, dan 2 yang sangat obvious lah. Yang pertama, Yahweh pemilik segalanya dan dia menciptakannya melalui firman-Nya. Kedua, Yahweh pemilik semua manusia. Dia menciptakan manusia secara pribadi melalui sentuhannya. Dan daripada clue dikatakan dia telah mengasaskannya di atas lautan dan menegakkannya di atas perairan, menunjukkan kepada kita latar belakang yang saya kongsikan juga tadi, bahawa Yahweh ialah Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, dan dia menang menentang entiti jahat ataupun kegelapan ataupun chaos. He bring order into chaos, ataupun chaos itu menjadi order because He is powerful God. Nah, secara ringkas, Yahweh ialah pencipta dan dia berdaulat di atas segalanya. Sama ada yang hidup ataupun yang tidak hidup. Kita cakap pasal lautan, gunung dan sebagainya. Manusia, dia Tuhan atas segalanya. Dan juga ke atas apa yang dilihat, physical, dan juga ke atas rohani, spiritual being. Dan segala-galanya, Tuhan ialah di atas segala-galanya. He is El Elyon, iaitu yang maha tinggi, yang maha kuasa. Yahweh ialah pencipta dan dia berdaulat di atas segala-galanya. So itu yang pertama yang kita perhatikan, dan ini poin yang sangat penting. I just want to emphasize dengan kita, kerana sekali lagi bahawa Yahweh yang kita sembah, yang kita kenal, lebih-lebih lagi melalui Yesus Kristus, anaknya, kita tahu dia juga pencipta segalanya dan dia juga Tuhan bangsa Israel. Dia berdaulat ke atas segala-galanya. Walaupun dia memanggil diri dia sebagai Tuhan Allah Israel ataupun Tuhan Allah Abraham, Ishak dan juga Yakub, tapi dia juga Allah kepada segala bangsa. Lebih-lebih lagi kepada mereka yang beriman dan mengenalinya. Okey, mari kita lihat bahagian yang kedua. Nah, penyembah yang benar. Penyembah yang benar. Daripada ayat ketiga hingga ayat yang keenam. Nah, logiknya sekali lagi, saya ulang sekali lagi berkali-kali sebab this is very important. Nah, walaupun Yahweh ialah pencipta dan dia berdaulat di atas segala-galanya, yang hidup ataupun yang mati, physical ataupun rohani, dia berdaulat ke atas segala-galanya. Dia juga, Yahweh juga dekat dan boleh dihampiri oleh manusia. We can come closer to God. Walaupun dia pencipta segala-galanya, powerful, berdaulat atas segala-galanya, tapi kita boleh dekat dan menghampirinya dan boleh dihampiri oleh manusia. Tetapi dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, ialah melalui Yesus Kristus. Dia yang datang kepada kita. Dia yang tabernacle among us. Dia pergi ke dunia dan berkemah di tempat kita ataupun menjadi manusia di kalangan kita. Dalam perjanjian lama, ianya telah ditetapkan oleh Tuhan. Ada syaratnya, ada lokasi di kemah suci ataupun di bait suci, dan juga dengan hukum ataupun syarat yang ditentukan oleh Tuhan sendiri, iaitu hukum Taurat, dan ianya bukan ditentukan oleh kita. Yes, kita boleh datang dekat kepada Tuhan, kita boleh menghampiri Tuhan, dan dia juga boleh dihampiri oleh manusia. Tapi dalam perjanjian lama, lokasi iaitu merujuk kepada bait suci dan juga kemah suci, dan juga hukum ataupun syarat itu telah ditentukan oleh Tuhan, iaitu melalui hukum Taurat. Bukan kita yang menentukannya, Tuhan yang menentukannya. Because He is the creator dan dia berdaulat. Walaupun dia berdaulat, kita boleh datang kepadanya. But under His condition. Nah,
Soalan retorik, ayat yang ketiga. Siapa yang boleh naik ke bukit Yahweh ataupun Zion ataupun Jerusalem ataupun ada juga memberi clue kepada Sinai. Nah, siapa yang boleh berdiri di tempat sucinya, merujuk kepada kemah suci ataupun bait suci. Nah, ini soalan retorik yang dijawab oleh pemazmur sendiri. Dan ini ialah syarat-syaratnya. Bermaksud di mana boleh menyembah Tuhan dalam Perjanjian Lama, bagaimana kita boleh menghampiri datang kepada Tuhan ialah melalui lokasi yang telah ditentukannya, iaitu bait suci, particularly di Jerusalem, secara amnya di Jerusalem, secara khususnya di kemah suci ataupun bait suci, dan dengan hukum ataupun syaratnya yang telah ditentukannya dalam hukum Taurat. Nah, ini syarat-syaratnya, dan ini juga saya perhatikan sebagai intipati ataupun the essence of hukum Taurat, lebih-lebih lagi di dalam kitab Mazmur. Siapa yang boleh naik ke bukit Yahweh? Siapa yang boleh berdiri di tempat sucinya? Ini syarat-syaratnya. Pertama, hanya orang yang hidup benar. Dikatakan dari segi perbuatan, dia pemazmur menjawab manusia yang bersih tangannya. Tangan seringkali merujuk kepada perbuatan, dan ini merujuk kepada orang yang hidup benar yang boleh datang ke hadirat Tuhan. Kedua, orang yang berhati benar. Ini merujuk kepada sikap ataupun motif mereka. Dikatakan manusia yang bersih tangannya, itu perbuatan, dan murni hatinya ataupun suci hatinya ataupun bersih hatinya. Mereka yang boleh datang ataupun berdiri di hadapan Tuhan, berdiri di tempat suci Tuhan. Nah, dalam Matius bab yang ke-5 ayat yang ke-8, itu juga merujuk kepada orang yang percaya. Ya, dikatakan diberkatilah orang yang suci hati, bersih hati, murni hati. Diberkatilah mereka yang suci hati, kata Yesus dalam Matius bab yang ke-5 ayat ke-8, kerana mereka akan melihat Allah. Mereka akan melihat Allah. Itu menunjukkan orang yang berhati benar boleh berdiri di tempat sucinya. Dan yang ketiga, orang yang berjiwa benar. Berjiwa benar, jiwa merujuk kepada dedikasi, kesetiaan, merujuk kepada kehidupan yang tiada kompromi. Kamu tidak menduakan Tuhan, kamu tidak berzina ataupun adultery ataupun idolatry, itu kompromi. Dia ada satu hati saja kepada Tuhan. Sebab itu dikatakan mereka yang tidak mempersembahkan jiwanya kepada berhala, idols ataupun any other gods ataupun tuhan-tuhan lain, ataupun yang tidak menyerahkan jiwanya kepada kesia-siaan. Ini saya ambil daripada Indonesia Literal Translation edisi yang ketiga. Jadi orang yang berjiwa benar, merekalah yang boleh berdiri di tempat sucinya, yang boleh naik ke bukit Tuhan. Inilah metafora sebenarnya. Pernah kamu dengar don't sell your soul? Jangan menjualkan jiwa kamu, soul kamu to anyone or to anything. Ini kerana apabila kamu menduakan Tuhan, kamu sudah menjual jiwa kamu. Apabila kamu tidak setia kepada Tuhan, kamu sudah menjual jiwa kamu, dan jiwa kamu tidak benar, kamu sudah berkompromi. Dan ini yang dimaksudkan orang yang berjiwa benar, orang yang berdedikasi kepada Tuhan, setia kepadanya sampai akhir, tiada kompromi. Last but not least, orang yang bercakap benar. Ini ialah merujuk kepada percakapan ataupun kata-kata, dan ini sangat holistik. Dikatakan tentang perbuatan, sikap ataupun motif, kesetiaan, dan juga di sini kita melihat percakapan ataupun kata-kata. Dikatakan orang yang tidak menyerahkan, orang yang tidak mempersembahkan jiwanya kepada berhala atau bersumpah palsu atau memberi janji palsu, ataupun yang tidak mengucapkan kepalsuan ataupun dusta. Sebab itu sangat penting. Selepas kita baca dalam Mazmur, kitab Mazmur, akan ada kitab Amsal. Kerana kitab Amsal banyak bercakap tentang bagaimana kita harus menjaga percakapan ataupun kata-kata kita. Dan ini 4 syarat yang telah ditentukan oleh Tuhan. Siapa yang boleh naik ke bukit Yahweh? Siapa yang boleh berdiri di tempat sucinya? Telah ditentukan lokasi untuk bertemu dan menghampiri Tuhan dalam Perjanjian Lama, iaitu kemah suci ataupun bait suci, dan ianya harus berdasarkan hukum ataupun syarat-syarat yang telah ditentukan Tuhan sendiri, iaitu hukum Taurat. Siapa yang boleh? Siapa yang boleh naik? Siapa yang boleh berdiri? 4 yang paling penting. Ini intipati hukum Taurat. Pertama, orang yang hidup benar, merujuk kepada perbuatan mereka. Kedua, orang yang berhati benar, merujuk kepada sikap ataupun motif mereka. Dan yang ketiga, orang yang berjiwa benar, merujuk kepada dedikasi, kesetiaan ataupun hidup yang tiada kompromi. Hanya Tuhan, Yahweh saja. Dan yang keempat, orang yang bercakap benar, merujuk kepada percakapan ataupun kata-kata. Dipendekkan cerita, orang yang boleh naik ke bukit Yahweh, yang boleh berdiri di tempat sucinya, ialah orang yang hidup secara holistik, yang benar di hadapan manusia
benar di hadapan Tuhan. Nah, mungkin apabila kita merujuk kepada kehidupan kita sendiri, mana satu, ya ini memang dalam perjanjian lama, tapi kita juga boleh merujuk diri kita dalam syarat-syarat ini. Hanya orang yang hidup benar, berhati benar, berjiwa benar, bercakap benar saja yang boleh ataupun layak berdiri di tempat sucinya. Nah, bagi kita dalam perjanjian baru ini, apabila kita bandingkan diri kita dengan syarat-syarat ini, kita mendapati bahwa we fall short. Kita tidak boleh menepati semua syarat-syarat ini. Dan dengan itu, dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru juga, responnya ialah ini. Kalau kita tidak boleh menepati syarat-syarat ini, kita harus bertobat. Jika hidup kita tidak hidup benar, kita harus bertobat. Bertobat bermaksud meninggalkan dosa kita dan melakukan apa yang benar. Hidup benar, berhati benar, berjiwa benar, bercakap benar. Pertobatan sangat diperlukan. Pendek-pendek cerita, walaupun ini ialah satu soalan, siapa yang boleh naik ke bukit Yahweh, siapa yang boleh berdiri di tempat sucinya, ini juga sebenarnya invitation, suatu panggilan. Kamu harus juga mau naik ke bukit Yahweh. Kamu mahu juga berdiri di tempat sucinya. Nah, kalau kamu mahu tapi kamu tidak boleh kerana tidak menepati syarat-syarat ini, bertobatlah dan beriman kepada Mesias, beriman kepada Yahweh. Dalam perjanjian baru yang sangat jelas, beriman kepada Yesus Mesias. Nah, janji-janji Tuhan bagi mereka yang mentaati hukum Taurat ini ataupun kitab Mazmur ini akan ada berkat, dan berkat ini terdiri daripada 3 poin. Yang pertama, akan ada hidup akan diberkati, blessed life. Dan ini kalau kamu baca dalam Ulangan bab yang ke-28 ayat pertama hingga ayat yang ke-14, itu menyatakan tentang bagaimana berkat-berkat yang akan diberikan kepada mereka yang taat kepada perintah ataupun hukum Tuhan. Dia akan diberkati oleh Yahweh. Itu kata pemazmur. Kedua, dia akan beroleh kebenaran, righteousness, dan dia akan diberkati Yahweh dan menerima kebenaran daripada Allah penyelamatnya. Nah, tentang kebenaran ataupun pembenaran, dalam kamus Alkitab AVB, dia meringkaskan ataupun menjelaskan pembenaran bermaksud diterima semula dalam hubungan yang seharusnya dengan Allah. Disebabkan dosa kita, hubungan kita dengan Tuhan itu telah terpisah. Nah, apabila kita diperbenarkan ataupun made righteous oleh Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan itu kembali semula. Ianya kembali kepada hubungan yang sepatutnya. We are close to God. That is sepatutnya. Tapi tidak kerana dosa kita ataupun pelanggaran kita. Tapi apabila kita mentaati firman-Nya, hidup benar, berhati benar, berjiwa benar, bercakap benar. Dan kalau kita tidak memiliki semua ini, ataupun salah satunya we fall short, we need to repent. Apabila kita bertobat, kita diterima semula oleh Tuhan. Dan marilah kita beriman kepada Yahweh, beriman kepada Mesias, anak Allah, Yesus Kristus. Dan dengan itu kita boleh pembenaran dan kita ada hubungan semula dengan Tuhan. Dan kita boleh menghampirinya. Kita boleh datang dekat kepada Tuhan. Dan last but not least, yang ketiga, kita akan menerima perkenanannya. Iaitu kita akan menerima favor from God. Dikatakan, inilah keturunan ataupun inilah generasi yang mencari Dia, yang mencari wajahmu, ya Allah Yakub. Nah, ya Allah Yakub ini harus mengingatkan kita tentang Yakub sendiri. Dalam Kejadian bab ke-32, ayat ke-22 hingga ayat ke-32, itulah kejadian apabila Ayub bergumul dengan seorang malaikat. Saya percaya ini adalah Yahweh sendiri. Dia bergumul dengan malaikat ini, dan Yakub ternyata menang. Walaupun dia cedera, dia menang. Dan selepas kejadian itu, dia menamakan tempat di mana dia bergumul dengan Tuhan dalam Kejadian bab ke-32 ini sebagai Peniel. Peniel bermaksud, dia katakan, dia namakan tempat ini sebagai Peniel kerana aku telah bergelut dengan Tuhan face to face. Aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan, tetapi aku masih hidup. I struggle ataupun I wrestle with God face to face, and yet I'm safe. Sebab itu dia akan namakan tempat itu sebagai Peniel. Dan itu merujuk kepada Yakub. Yakub bergumul dengan Allah. Sebab itu dia namakan tempat itu sebagai Peniel. Dan dia melihat wajah sendiri dan dia hidup. Dan itu merujuk kepada generasi yang seperti inilah, seperti Yakub ini. Malah kalau kamu ingat lagi, doa berkat imam juga dalam Bilangan bab yang ke-6, ayat ke-24 hingga ayat ke-27,
Bilangan bab yang ke-6 ayat ke-24 hingga ayat ke-26, ianya merujuk kepada diberkatilah, that the Lord shine his face upon you. Dia menyatakan wajahnya, sinar wajahnya di hadapanmu. Itu menunjukkan perkenanan Tuhan. Dan bagi kita yang mencari dia, mencari wajah Yahweh seperti Yakub, iaitu kita mencari wajah Allah Yakub, kita dipanggil sebagai keturunan yang searching for the truth, dan kita akan mendapat perkenanan daripada Tuhan. So, itu janji dari Tuhan. Bagi orang yang hidup benar, yang berhati benar, yang berjiwa benar, yang bercakap benar, akan boleh naik ke bukit Yahweh dan berdiri di tempat sucinya. Dan kalau kita merasakan diri kita tidak sesuai ataupun kita fall short of the glory of God, which is the truth, dalam Roma bab yang ketiga, bertobatlah dan beriman kepada Yesus Mesias, beriman kepada Yahweh sebagaimana Abraham. Dan juga dikatakan tentang Selah. Selepas kita baca semua ini, ada Selah, dan ini membawa kita kepada renungan. Nah, menurut hukum Taurat, ini yang kita harus ada: hidup benar, berhati benar, berjiwa benar, bercakap benar. Dan janjinya Tuhan akan menjadikan hidup kita diberkati, kita beroleh pembenaran Tuhan, kita menerima perkenanannya. Dan ini menurut hukum Taurat. Nah, ini juga tidak bermaksud kita tidak melakukan semua ini, tapi kita melakukan semua ini. Tapi bagaimana kita boleh diselamatkan? Kalau kita ingin berbicara pasal keselamatan, itu ialah kita pada masa sekarang beriman kepada Yesus Mesias. Nah, Galatia bab yang kedua, ayat yang ke-16 berkata begini. Galatia bab yang kedua ayat ke-16 berkata, kita mengetahui bahawa seseorang itu diperbenar bukanlah kerana mengerjakan hukum Taurat, tetapi kerana beriman akan Kristus Yesus ataupun Kristus Mesias. Oleh itu, kita pun mempercayai Mesias, Kristus, supaya kita diperbenar kerana beriman akan Kristus ataupun Mesias, bukan kerana mengerjakan hukum Taurat. Nah, itu the truth yang sangat penting bagi kita yang hidup dalam perjanjian baru. Kita dibenarkan ataupun diperbenarkan kerana iman kita di dalam Yesus Mesias, anak Allah, anak Yahweh. Tetapi ini tidak bermaksud kita tidak harus hidup benar. Tidak, kita diselamatkan, diperbenarkan agar kita hidup benar, berhati benar, berjiwa benar, bercakap benar. That is sanktifikasi yang Roh Kudus lakukan dalam kehidupan kita. Kita harus setia kepada Tuhan, tiada kompromi, percaya kepadanya, maka kita boleh menghampiri Tuhan. Malah seperti Yakub, kita boleh menghampiri Allah Yakub face to face melalui iman kepada Yesus Mesias. Dan itulah penyembah yang benar. Walaupun kita tidak hidup dalam perjanjian lama, this is still the truth. This is still the truth. Orang yang hidup benar, yang boleh naik ke bukit Tuhan, berdiri di tempat sucinya. Orang yang berjiwa, berhati benar, berjiwa benar, bercakap benar, dan semua itu melalui pekerjaan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Let us have faith in Mesias Yesus Kristus. Amin. Mereka lah penyembah yang benar. Sebagaimana kata Yesus dalam Yohanes bab yang keempat, the true worshipper will worship me, worship God in spirit and in truth. Dalam roh dan kebenaran. Dan semuanya melalui iman kepada Yesus Mesias. Wow. Nah, mari kita lihat yang terakhir, yaitu tentang Yahweh Raja Kemuliaan. Ayat ke-7 hingga ayat yang ke-10. Nah, mari saya bacakan sekali lagi ayat ke-7 hingga ayat yang ke-10. Dikatakan, angkatlah kepalamu, wahai pintu gerbang, dan terangkatlah kamu pintu yang kekal. Raja Kemuliaan akan berangkat masuk. Siapakah Raja Kemuliaan ini? Tuhan yang gagah perkasa, Tuhan yang perkasa dalam peperangan. Kemudian diulangi lagi dalam ayat yang ke-9 dan seterusnya. Nah, saya bayangkan daripada ayat ke-7 hingga ayat ke-10 ini, ada sesuatu yang menarik. Nah, ini kemungkinan situasi yang terjadi. Nah, saya katakan tadi kan salah satu kegunaan Mazmur bab yang ke-24 ialah apabila angkatan perang Israel sudah menang daripada peperangan, mereka kembali semula ke Yerusalem, kota Yerusalem. Jadi ini kemungkinan situasi. Apabila rombongan angkatan perang Israel kembali daripada peperangan, mereka menang daripada peperangan, para imam akan mendahului mereka dengan membawa tabut perjanjian. Dan kita harus ingat, tabut perjanjian itu simbolik untuk hadirat Tuhan. Apabila tabut perjanjian masuk ke Yerusalem, ianya seperti hadirat Tuhan, hadirat Yahweh masuk ke Yerusalem, ataupun ianya boleh dilihat sebagai seperti Raja Kemuliaan masuk ke Yerusalem. Dan ianya direpresent
represented by tabut perjanjian kerana ianya simbolik hadirat Yahweh dan juga simbolik untuk Raja Kemuliaan. Dan mereka, para imam akan mendahului askar masuk ke kota Yerusalem menuju ke Bait Suci ataupun kemah suci, dan di pintu gerbang itu sebelum mereka masuk ke Bait Suci, saya fikirkan tentang dialog ini tadi, ayat ke-7 hingga ayat ke-10. Ini kemungkinan terjadi. Pertama, imam yang pertama yang di hadapan, yang menyertai mereka yang membawa tabut perjanjian, imam yang pertama dia akan berada di luar pintu gerbang, dia akan berseru, ayat ke-7, dia berseru seolah-olah dia berkata, angkatlah kepalamu, wahai pintu gerbang, terangkatlah kamu pintu yang kekal, Raja Kemuliaan akan berangkat masuk. Dan ini seperti kalau kamu boleh bayangkan, seperti satu macam majlis meminang. Sebelum dia masuk ke rumah, dia harus berpantun dahulu kan. Ini juga lebih kurang saya fikirkan dalam Mazmur bab ke-24 ini. Ini besar kemungkinan yang mereka lakukan dalam ayat ke-7 hingga ayat ke-10, di mana imam yang mendahului para imam yang lain membawa tabut perjanjian akan berada di pintu gerbang. Dia akan berseru seolah-olah merisik ataupun ada sesuatu yang menarik yang dilakukan. Dan imam yang pertama akan berseru, angkatlah kepalamu, wahai pintu gerbang, terangkatlah kamu pintu yang kekal, Raja Kemuliaan akan berangkat masuk. Dan ianya akan dibalas oleh imam yang kedua. Imam kedua mungkin berada di atas pintu gerbang dan dia akan bertanya soalan retorik. Dia akan bertanya, siapa Raja Kemuliaan ini? Sebab dia katakan, Raja Kemuliaan akan berangkat masuk. Dan imam yang di atas pintu gerbang akan bertanya, siapakah Raja Kemuliaan ini? Maka imam yang pertama akan menjawab, Tuhan Yahweh yang gagah perkasa, Yahweh yang perkasa dalam peperangan. Kemudian imam yang pertama berseru lagi, angkatlah kepalamu, wahai pintu gerbang, angkatlah kamu pintu yang kekal, Raja Kemuliaan akan berangkat masuk. Dan imam yang kedua di atas pintu gerbang bertanya lagi, siapakah Raja Kemuliaan ini? Maka imam pertama dan yang lain mungkin akan berseru, Yahweh alam semesta, dialah Raja Kemuliaan, ataupun dialah Panglima seluruh bala tentera syurga. Dan dengan itu kita boleh fikirkan bahawa ada dua perbualan di antara dua imam. Imam yang berada di luar gerbang dan juga imam yang berada di dalam gerbang ataupun di atas pintu gerbang. Sebab itu dia katakan, angkatlah kepalamu wahai pintu gerbang. Dan apabila dia bertanya siapakah Raja Kemuliaan, ianya dijawab oleh imam, Tuhan Yahweh gagah perkasa, Tuhan yang perkasa dalam peperangan. Dan dengan ini apabila kita baca ayat ke-7 dan ayat yang ke-10, kita mendapati ada seperti berpantun, seperti mereka cuba merisik antara satu dengan yang lain. Ianya memberi suatu gambaran bahawa who is winning? Siapa yang datang? Mereka memuliakan Yahweh. Yahweh ialah Raja Kemuliaan. Yahweh ialah yang membawa tentera Israel kepada kemenangan. Yahweh lah yang menjadikan mereka menang. Dan ini didengar oleh orang-orang ramai. Nah, kalau kita renungkan, dikatakan Selah sekali lagi kan, bermaksud mari kita pause dan renungkan. Kamu bayangkan suasana pada ketika itu. Dahlah angkatan perang Israel sudah menang dan mereka yang di luar akan seperti shouting with each other, dan ianya memberi dialog yang memberi semangat antara satu dengan yang lain. Semangat kepada para imam, semangat kepada para tentera Israel, semangat kepada umat Israel. Ianya memberi pujian kepada Tuhan. Siapakah Raja Kemuliaan ini? Siapa yang menjadikan umat Israel menang? Yahweh yang gagah perkasa, Yahweh alam semesta, dialah Raja Kemuliaan. Wow, dan ini memberi suasana yang sangat riuh rendah, yang sangat gemilang, di mana Tuhan itu ditinggikan. Dan saya bayangkan juga bagaimana dengan kedatangan Yesus, Yesus Mesias nanti, kedatangan Yesus kali yang kedua nanti. Apabila dia datang, mungkinkah ianya segembira ini? Adakah ianya akan menjadi suasana seperti ini? Siapakah yang akan datang ini? Yesus, Anak Allah, Raja Kemuliaan. Kamu boleh bayangkan, that is wonderful. Sebab itu saya bayangkan ayat ke-7 hingga ke-10 ini sebagai back and forth di antara dua orang imam. Tanya soalan, jawab, tanya soalan, jawab, dan ianya seperti ingin merisik, dan ianya membawa kepada kemuliaan, kebahagiaan, suasana yang gembira, suasana yang anticipation terjadi. The Lord itu dipuji oleh umat Israel. Wow. Nah, mari saya perhatikan ada 3 pemerhatian utama daripada ayat ke-7 hingga ayat ke-10 ini. Pertama, apabila umat Allah hidup menurut hukum Taurat dan mentaatinya, apabila mereka hidup benar, maka Tuhan akan mengurniakan mereka berkat dan juga kemenangan. You see,
Ada umat Israel apabila mereka pergi berperang, mereka akan kalah. Kenapa? Karena hidup mereka tidak benar. Tapi bagi mereka dalam Mazmur bab yang ke-24 ini, apabila hidup mereka benar menurut hukum Taurat, hati mereka benar, percakapan mereka benar, jiwa mereka benar, maka Tuhan mengurniakan mereka berkat dan kemenangan. You see, apabila umat Allah hidup menurut hukum Taurat dan mentaatinya, ini konteks perjanjian lama kan, Yahweh akan mengurniakan mereka berkat dan kemenangan. Kedua, apabila umat Allah diberkati dan mereka sadar bahawa mereka menang kerana Yahweh, maka Yahweh akan dimuliakan. You see, ianya akan membawa kemuliaan semula kepada Tuhan. Apabila mereka hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan mereka kemenangan, berkat, dan mereka memuliakan Tuhan. All the glory given by God and all the glory give to God. So nama Tuhan akan dimuliakan, dan kedatangan dan kemasukan Yahweh Raja Mulia, the King of Glory, ianya pasti akan disertai dengan sukacita. Dan inilah metafora tentang angkatlah kepalamu wahai pintu gerbang. Angkatlah kepalamu sebenarnya metafora untuk keadaan yang sukacita. So Tuhan Raja kemuliaan telah datang, ianya akan disertai dengan sukacita. Now, sebelum saya pergi kepada obvious conclusion, mari saya ulang sekali lagi kepada kita. Pertama, apabila dikatakan bahawa ayat pertama hingga kedua, Yahweh ialah sang pencipta. Dia yang menciptakan segala-galanya. Tuhan ialah pemilik segalanya. Tuhan ialah pemilik semua manusia. Dan Tuhan ialah Allah segala Allah. Tuhan segala Tuhan. Secara ringkas, Yahweh ialah pencipta dan dia berdaulat di atas segala-galanya. Yang hidup dan yang tidak hidup, yang fizikal dan juga yang rohani. Tuhan berdaulat. That's the main point. Dan oleh itu kita melihat bagaimana kita menyembahnya, kerana dia kan Tuhan yang sangat-sangat berdaulat dan dia yang menciptakan segala-galanya. He is the most high, El Elyon. Bagaimana kita boleh datang kepadanya? Kita boleh datang kepadanya. Tapi menurut syarat dalam perjanjian lama, di lokasi yang telah ditentukan oleh Tuhan, di bait suci, kemah suci, dan dengan hukum ataupun syarat yang telah ditentukannya, yaitu hukum Taurat. Dan dalam perjanjian lama, bagaimana orang boleh naik ke bukit Yahweh dan boleh ataupun layak berdiri di tempat suci, mereka boleh naik ke Jerusalem kan, tapi bagaimana mereka boleh layak naik ke atas bukit Tuhan, berdiri di tempat sucinya, yaitu orang yang hidup benar, orang yang berhati benar, orang yang berjiwa benar, orang yang bercakap benar saja yang boleh berdiri di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak memiliki ini, bertobat, mengimaninya, kembali semula untuk hidup benar, berhati benar, berjiwa benar, bercakap benar dengan kekuatan Tuhan melalui Roh Kudusnya. Janji-janji Tuhan, hidupnya pasti akan diberkati, akan beroleh kebenaran, righteousness. Hidup benar akan beroleh kebenaran, kerana hidup benar itu ialah melalui iman kepada Yahweh. Oleh itu akan mendapat kebenaran daripadanya dan kita akan menerima perkenanan daripada Tuhan. Dan kita pada masa sekarang tidak hidup menurut hukum Taurat. Itu satu, kerana kita pasti tidak dapat. Tetapi dengan beriman kepada Yesus Kristus, kita akan diperbenarkan oleh Tuhan. Dan apabila kita diperbenarkan, marilah kita hidup benar, berhati benar, berjiwa benar, bercakap benar. Wow. Dan kita melihat tentang Raja Kemuliaan, di mana kita melihat bahawa apabila umat Allah hidup menurut hukum Taurat dan mentaatinya, Yahweh akan mengurniakan mereka berkat dan kemenangan. Apabila umat Allah diberkati dan sedar bahawa mereka menang kerananya, maka Yahweh akan dimuliakan. Dan dengan kedatangan ataupun kemasukan Yahweh, Raja Kemuliaan, the King of Glory, ianya akan disertai dengan sukacita. Dan itu yang kita boleh perhatikan. Kita boleh bayangkan apabila Raja Kemuliaan datang, bayangkan suasana, bayangkan dialog-dialog yang memberikan kemuliaan, semangat kepada Tuhan, puji-pujian kepada Tuhan. And that is all glory to God. You see, dia pencipta segalanya, kita boleh datang kepadanya, dan apabila kita boleh datang kepadanya dan kita dimenangkan dan hidup kita diberkati, kita membawa pujian kepada Tuhan, Raja Kemuliaan. So that is the logic di dalam the truth and logic dalam Mazmur bab yang ke-24. Wow. Nah, mari saya tutup dengan berkongsi dengan kita sesuatu yang juga sangat obvious. Siapakah Raja Kemuliaan ini? Dua kali diulang dan jawapan dia ialah Yahweh. Yahweh dikatakan siapakah Raja Kemuliaan ini? Yahweh yang gagah perkasa, Yahweh yang perkasa dalam peperangan. Tanya lagi, siapakah Raja Kemuliaan ini? Yahweh alam semesta, dialah Raja Kemuliaan. Tetapi kita juga boleh melihat bahawa Yesus Mesias, yaitu anak Allah, anak Yahweh, ialah juga Raja Kemuliaan. Melalui gelaran Yesus, Yesus dipanggil sebagai Mesias. Nama Mesias bermaksud Kristus.
ataupun raja ataupun yang diurapi. Jadi melalui gelaran Yesus saja, Yesus Mesias, dia ialah raja itu. Dan kita juga sudah perhatikan dalam Mazmur bab yang kedua, yaitu ciumlah anak itu, ciumlah raja itu, ciumlah Mesias itu. Kerana murka Allah akan ada pada orang yang tidak tunduk kepada Mesias, dan itu ialah Yesus Mesias. Melalui kesaksian, Rasul Paulus menyatakan bahawa Yesus ialah the Lord of Glory, Tuhan yang mulia itu, dalam 1 Korintus bab yang kedua ayat yang ke-8. Ini tidak lain tidak bukan merujuk kepada siapakah Raja kemuliaan ini? Dijawab dalam 1 Korintus bab yang kedua ayat ke-8, Yesus ialah Tuhan yang mulia, the Lord of Glory. Dan melalui tradisi, Mazmur bab yang ke-24 ini dikaitkan dengan hari pengangkatan Yesus dan juga hari kedatangan Yesus, Ascension Day dan juga the Day of Consummation. Dan semuanya merujuk kepada Yesus Kristus. Jadi aplikasinya begini. Seperti Yahweh yang berperang bagi umat Israel, begitu juga Yahweh di dalam Yesus Mesias. Bukan lagi dalam tabut perjanjian, tapi di dalam Yesus Mesias kita akan berperang. Dia akan berperang bagi umatnya. Yesus akan datang berperang. Wahyu bab yang ke-19 ayat ke-11 hingga ayat ke-21. Kemenangan pasti terjadi. Persoalannya, apabila Yesus berperang, dia pasti akan menang. Sebagaimana Yahweh pergi berperang dengan tabut perjanjian, dan dalam Yesus Kristus tidak perlu lagi tabut perjanjian. Dalam Yahweh di dalam Yesus Kristus akan pergi berperang, dia akan menang. Persoalan kita ialah, are you on his side ataupun kamu outside? Are you on his side? Adakah kamu berdiri di sisinya? Adakah kamu mengimani Yesus? Do you have believing faith in Jesus? Ataupun kamu menolak Yesus Kristus? Sebab siapakah Raja kemuliaan ini? Yahweh. Dan juga Yesus Mesias, dan dia akan berperang bagi umatnya. Kemenangan itu pasti. Persoalannya, adakah kamu di pihak Yesus ataupun tidak? Datang kepada Yesus, berada di pihak Yesus Kristus dengan percaya mengimani Yesus Kristus sampai akhir. Sampai jumpa lagi dalam episod yang akan datang. This is a wonderful psalm. Amin. Bye-bye.